Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Hanis Irfan bin Abdul Kadir. Hari ini saya nak terangkan tentang kesalahan ketika mengangkat dumbbell dan cara yang betul untuk mengangkat dumbbell. Mula-mula mari kita tengok video cara angkat dumbbell yang salah. Okey, kesalahan pada video ini ialah kedudukan badan yang tidak statik dan siku yang bergerak-gerak ketika mengangkat dumbbell. Kalau boleh kita tengok kat sini, kedudukan siku tak selari dengan bahu, menyebabkan cara mengangkat dumbbell itu tidak stabil dan bergerak-gerak. Seterusnya, jom kita tengok cara angkat dumbbell dengan betul. Kat sini kita boleh tengok ni adalah cara betul untuk mengangkat dumbbell. Berdiri seluas bahu, siku dalam keadaan statik dan mengangkat dumbbell sama paras atau lebih sedikit daripada bahu. Okey, kat sini kita boleh tengok siku dan bahu berada dalam keadaan yang hampir selari. Ini merupakan teknik yang betul untuk mengangkat dumbbell. Okey, sekarang ni saya nak buat perbandingan antara dua cara mengangkat dumbbell yang tadi dengan menggunakan gambar yang telah diedit melalui Kinovia. Okey, gambar kat sini menunjukkan bahawa dua teknik yang telah digunakan tadi. Yang atas ialah teknik yang salah dan bawah ialah teknik yang betul. Atas menunjukkan bahu tidak selari dengan siku, bawah bahu sama selari dengan siku. Kalau yang atas ialah teknik yang salah, menyebabkan terlalu banyak pergerakan dan tidak fokus pada otot bicep. Yang bawah ialah teknik yang betul, menunjukkan ia dapat fokus pada otot bicep. Sekian, terima kasih.